لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما ك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
Okay, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada slot tadabbur. Ya, Cikgu Nur Aidah dah siap? Siap sedia dah? Okey, insya-Allah. Ya, okay, dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Nur Aidah untuk baca apa ni terjemahan ayat apa ni ayat apa ni surah Al-Hasyr ayat 10 hingga 24. Seterusnya membaca tadabbur dan kaedah beramal. Jadi persilakan. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak mohon maaf dululah ya sebab ini pertama kali mungkin saya tak sehebat orang lain lah untuk tadabbur ya. Jadi insya-Allah lah saya cuba seboleh yang mungkin. Okay, insya-Allah. Jadi kita tengok tadi Ustazah telah membacakan surah Al-Ansyar ini iaitu ayat 10 hingga 24. Jadi saya bacakan dulu maksud ayat ini. Ayat yang ke-10, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu." Ayat ke-11, tidakkah engkau melihat dan merasa hairan, wahai Muhammad, terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan Yahudi ataupun ahli kitab, "Sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu. Dan kami tidak akan tunduk kepada sesiapa pun yang hendak menentang kamu selama-lamanya. Dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kamu akan membela kamu. Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta." Ayat yang ke-12, sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu dihalau keluar dari Madinah, mereka orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama-sama mereka. Dan sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu diperangi, mereka orang-orang yang munafik itu tidak langsung akan membela dari sesungguhnya. Dan sesungguhnya jika ditakdirkan mereka membela sekalipun, sudah tentu mereka semuanya, iaitu orang-orang Yahudi dan munafik, akan melarikan diri, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Ayat ke-13, kerana sesungguhnya kamu sangat ditakuti oleh mereka lebih daripada Allah. Kerana mereka ialah kaum yang tidak memahami akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Ayat ke-14, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu, melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedangkan hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan. Kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya, memberi kebaikan kepada mereka. Ayat ke-15, keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti orang-orang suku Yahudi yang terdahulu, sedikit daripada mereka yang telah merasai akibat buruk atau yang diusir dengan sebab bawaan kufur mereka. Dan mereka pula bakal beroleh azab yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat kelak. Ayat ke-16, pujukan kaum Yahudi itu samalah seperti pujukan syaitan ketika ia berkata kepada manusia, "Berlaku kufurlah engkau." Setelah orang itu berlaku kufur, berkatalah syaitan itu kepadanya, "Sesungguhnya aku
melepaskan diri daripadamu. Kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Ayat ke-17, maka kesudahan kedua-dua mereka ditempatkan di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi makhluk-makhluk yang zalim. Ayat ke-18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap manusia itu melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amalan-amalannya sebagai bekalan hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan ayat ke-19, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah membuatkan mereka lupa akan amal-amal yang baik untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ke-20, tidaklah sama bagi ahli neraka dan ahli syurga. Kerana ahli syurga adalah orang-orang yang beroleh kemenangan, iaitu orang-orang yang mendapat segala yang diingininya. Ayat ke-21, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah perumpamaan ini, kami mengemukakan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Ayat ke-22, dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat ke-24, dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha suci Allah daripada segala yang mereka sekutukan dengannya. Ayat ke-24, dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan daripada kosong, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang kehendaknya. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbihlah kepadanya dan segala yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang tiada bandingannya lagi maha bijaksana. Itulah di antara intisari ataupun maksud ayat ke-10 hingga ke-11. Jadi saya ingin menyambung semalam Ustazah semalam telah pun menerangkan terperinci berkenaan dengan surah ini, ya. Itu surah ini merupakan surah yang diturunkan di Madinah, ya. Jadi saya cuba terangkan sedikit asbabul nuzul surah ini, iaitu di mana surah ini adalah surah yang diturunkan di Madinah, dan salah satu sebab penurunan ataupun asbab nuzul surah ini kerana surah ini mempunyai kaitan dengan peristiwa pengusiran Bani Nadir, iaitu satu kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah, ya. Jadi secara ringkasnya surah ini diturunkan selepas berlakunya perang Uhud, iaitu apabila Nabi Muhammad SAW mengarahkan Bani Nadir keluar dari Madinah kerana mereka melanggar perjanjian dengan orang Islam dan berusaha membunuh baginda, membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada mulanya mereka enggan keluar dan bersiap untuk berperang. Namun akhirnya mereka bersetuju untuk keluar selepas dikepung selama beberapa hari oleh pihak Rasulullah lah. Dan harta benda yang mereka tinggalkan menjadi fa'i ataupun harta rampasan peperangan untuk orang Islam.
maka Allah turunkan ayat-ayat ini, surah ini untuk menceritakan tentang pengusiran mereka, hukum mengenai harta faiz, serta pelajaran tentang pengkhianatan dan akibatnya. Contoh yang antara ayat-ayat yang berkaitan ialah ayat 2 hingga 10 lah. Semalam dah diterangkan oleh Ustazah ayat 1 hingga 9 ya. Jadi hari ini saya sambung ayat 10. Contohnya dalam ayat 2 ya, Allah berfirman, maksudnya dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran pertama. Kalian tidak menyangka mereka akan keluar, dan mereka pun menyangka benteng-benteng mereka akan dapat melindungi mereka daripada azab Allah. Namun Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka. Jadi itulah uh, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan apa yang Allah nak lakukan, kun fayakun, tetap Allah lakukan, bukan kerana manusia ataupun sesiapa ya. Jadi mesej utama dalam surah ini, ayat ini ialah Allah menggambarkan bagaimana dia menguruskan urusan umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik ya, sambil menegaskan kuasanya dengan menyatakan sifat-sifatnya yang agung ya. Kemudian keperluan untuk bertakwa. Jadi beberapa tema besar yang muncul yang ada dalam surah ini iaitu kisah pengusiran Bani Nadir, iaitu kaum Yahudi yang berada di Madinah kerana mereka orang yang khianat ya. Ini menunjukkan bahawa Allah yang sebenarnya mengatur kejayaan orang Islam walaupun kekuatan musuh nampak besar ya, tapi Allah Maha berkuasa. Allah yang memberi yang akan menunjuk kekuasaan yang menyebabkan Bani Nadir akhirnya akan keluar daripada kota Madinah ya. Dan yang kedua adalah merupakan peringatan kepada tentang sikap orang-orang munafik, iaitu mereka bersahabat dengan musuh Islam ya. Tetapi pada saat genting mereka berlepas diri, cuba melepaskan diri. Maksudnya mereka berpura-pura sahaja untuk bersahabat dengan Islam ya. Jadi ini merupakan peringatan kepada umat Islam atau supaya tidak tertipulah ya. Yang ketiga iaitu seruan supaya kita bertakwa ya, kita umat Islam ini supaya bertakwa. Allah mengingatkan supaya setiap orang memperhatikan apa yang mereka sediakan untuk hari akhirat, untuk amalan-amalan kita lah, persediaan kita untuk masuk ke dalam alam akhirat ya, kerana Allah tahu segala-segala apa yang tersembunyi di dalam diri kita ya, dalam diri kita. Dan yang keempat, pengenalan tentang nama-nama di akhir surah, pengenalan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, iaitu Asmaul Husna, di mana di hujung surah ini Allah menyebut sifat-sifatnya seperti Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam ya, untuk menanam rasa kagum atau menanam rasa cinta ataupun rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada tolak bandingnya dengan apa-apa saja yang nak kita bandingkan dalam dunia ini ya. Kemudian yang kelima, hakikat dunia dan akhirat ini, itu dunia ini adalah merupakan hanya sementara sahaja dan harta benda bukanlah merupakan milik mutlak bagi kita sebagai manusia atau insan ya. Tapi Allah yang telah amanahkan kepada kita untuk menguruskannya dengan sebaik-baik mungkin di dunia ini ya. Contoh dalam ayat ke-10 ni, ayat 10 ya, iaitu ada satu doa ya, satu doa di mana kita boleh amalkan dah. Ya, contoh tadi Ustazah bacakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mana maksud doa ini ya? Iaitu ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau murka kepada kami, ya Tuhan kami, dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau murka kepada kami, ya Tuhan kami, dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami,
dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa hasad terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi mesej doa ini sebenarnya orang-orang beriman mestilah berdoa, sentiasa berdoa untuk generasi terdahulu, mendoakan orang-orang terdahulu, ya, kaum keluarga kita ataupun orang yang terdahulu pada kita, dan semua orang yang beriman, orang yang lain, dan hati kita perlu kita bersihkan tanpa hasad dan dengki. Jadi ayat yang ke-11 pula, kita tidak perlu, ya, mesejnya kita tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang munafik. Contohnya kita berjanji, ya, berjanji kita tidak menunaikan, ya. Jadi mesejnya munafik pura-pura berjanji setia kepada musuh Islam tetapi sebenarnya berdusta. Maksudnya macam lain di hati, lain di luar lah, ya. Ataupun uh, apa tu, ada pepatah mengatakan apa tu, pepat di luar, rancung di dalam, ya. Okey, ayat yang ke-12 pula, Allah menyampaikan mesej kepada kita, apabila kita berjanji, kita naklah kita tunaikan. Jangan janji itu palsu ataupun hanya di bibir sahaja, ya. Kemudian bila saat kita terdesak atau saat genting, kita cuba melarikan diri ataupun melepaskan dirilah. Ataupun kita panggil selfish, kan. Ayat yang ke-13 pula, mesej yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang kafir lebih takut kepada kekuatan orang Islam daripada takut kepada Allah, sebab mereka jahil. Sebenarnya kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada makhluk lain. Jadi sebaliknya orang kafir ni takut kepada kekuatan orang Islam pada zaman itu, pada zaman Rasulullah kita. Kita pun samalah, ya. Kita kena sentiasa takut kepada Allah kerana Allah Maha melihat, Maha mendengar, ya, Maha mengetahui. Ayat ke-14 pula, musuh Islam nampak kuat tapi hakikatnya mereka berpecah belah dan pengecut. Jadi kita orang Islam ni nampak kuat tapi kalau kita bersatu memang kita kuat. Sebaliknya kita ni saling hasad, dengki, pecah belah dan kita sebagai seorang pengecut lah, ya. Maka orang musuh dapat menguasai kita atau mengalahkan kita. Ayat ke-15 menyatakan tentang nasib mereka akan sama seperti kaum-kaum terdahulu yang dimusnahkan. Jadi apabila kita berpecah belah, ya, ataupun kita bermusuhan atau ada perasaan hasad dengki antara satu sama lain, maka kita samalah dengan nasib orang-orang yang terdahulu daripada kita semua. Ayat ke-16 pula, mesejnya itu orang-orang munafik dan syaitan itu sama ataupun serupa. Kerana mereka, sifat mereka suka menghasut, ya. Mereka ni mempunyai perasaan hasad dengki, kemudian sesat, ya, sesat dalam amalannya, sesat. Kemudian mereka ini suka melepaskan diri sendiri. Ayat ke-17 pula, akhirnya kedua-dua penghasut dan terhasut masuk ke dalam neraka, ya. Jadi akibatnya mereka kedua-dua ni, orang yang menghasut, orang yang dihasut juga masuk ke dalam neraka. Tidak ada dapat apa-apa keuntungan, ya. Ayat yang ke-18 pula, mesejnya seruan untuk munasabah diri dan bertakwa kerana Allah tahu segala-galanya. Ini seruan kepada kita semualah, termasuk diri saya dan semua, supaya kita ni percaya kepada Allah dengan sebenar-benar kepercayaan dan beriman kepada Allah dan melaksanakan apa yang perintah disuruh oleh Allah, ya. Dan ayat ke-19, kalau lupakan Allah, manusia jadi lupa tujuan hidup, lalu menjadi fasik. Jadi kita jangan ada sedetik pun melupakan Allah, ya. Kita sentiasa mengingati Allah, berzikir kepada Allah, biasa basahkan lidah kita dengan zikrullah, maka kita mengelakkan diri kita daripada fasik lah. Dan ayat ke-20 pula, mengingatkan orang beriman dan orang kafir tidak sama, kerana orang beriman akan menang di akhirat.
Jadi ada perbezaan ya di antara orang yang beriman dengan orang kafir. Jadi walaupun orang kafir membuat lakukan kebaikan, tetapi mereka tidak akan mendapat balasan di akhirat. Berbeza dengan kita orang beriman dan sentiasa bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat kemenangan di akhirat ya. Ayat ke-21, kalau makhluk keras ya seperti gunung pun tunduk kerana Al-Quran ya. Ada perumpamaan yang dinyatakan dalam surah ni, ayat yang keberapa tadi tu, iaitu ayat ke-21, di mana kalau makhluk keras seperti gunung pun tunduk kerana Al-Quran, manusia sepatutnya lebih lagi tunduk dan takut kepada Allah. Jadi gunung pun tunduk kepada Al-Quran kalau Al-Quran itu diletak di atas gunung. Apalagi kita sebagai insan biasa, manusia biasa, kita tidak boleh orang kata lari lah, mengelakkan diri pada Al-Quran yang sentiasa lah, seperti mana fungsi kita mahukan kita sentiasa membaca, faham dan amal Al-Quran ya. Dan ayat yang ke-22, Allah memperkenalkan dirinya satu-satunya Tuhan yang mengetahui tentang segala perkaranya. Itu di akhirnya ayat ini ada dinyatakan beberapa sifat Allah, Asmaul Husna ya. Di mana kita kena percaya kepada sifat-sifat Allah yang mana Allah sentiasa melihat, mengetahui, ya, mendengar dan sebagainya. Ya. Dan ayat ke-23, secara sifat agung Allah menunjukkan keagungan, kekuasaan dan kesempurnaannya. Ayat yang ke-24, mesejnya Allah adalah pencipta segalanya dan seluruh alam tunduk bertasbih kepadanya. Jadi kita tengok di sini beberapa pengajaran yang boleh kita dapati daripada ayat 10 hingga 24 ini, di mana golongan Ansar ya menunjukkan contoh terbaik dalam sifat mengutamakan orang-orang lain. Contohnya mereka pada awal penghijrahan Rasulullah SAW bersama dengan kaum Muhajirin disambut dengan baik ya oleh orang-orang Ansar di Madinah, maka ia boleh dijadikan sebagai contoh. Dan walaupun mereka sendiri berada dalam kesempitan, tapi mereka tidak menunjukkan. Jadi pada diri kita pun, contohnya kita hendaklah menyambut ataupun melayan tetamu lah. Contoh yang paling dekat untuk datang ke rumah kita, walaupun kita mungkin dalam keadaan tak bersedia dan sebagainya. Jadi kita perlu melayan tetamu kita dengan sebaik mungkin. Jadi Allah memuji mereka kerana mendahulukan saudara Muhajirin dan tidak iri hati terhadap pemberian kepada orang lain. Jadi orang-orang beriman hendaklah mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara se-Islam dan tidak menyimpan dendam. Jadi peringatan kepada kita pula, kepada saya sendiri dan semua kita, jangan bersikap mementingkan diri ataupun kita ni kedekut atau iri hati terhadap rezeki orang lain. Jaga hati daripada pemusuhan dan dendam sesama Islam. Contohnya kita tidak kedekut. Katalah contohnya tetamu datang ke rumah kan. Mungkin kalau kita tengok cerita drama pun ya ada orang datang ke rumah kita, mungkin kita tak ada apa benda yang nak dihidangkan, tapi kita dengan ikhlas hati hidangkanlah apa yang ada saja pada di rumah kita tu. Mungkin itu juga akan mendapat rahmat, ataupun orang tetamu datang ke rumah kita tu akan berdoa kepada kita. Ya, apa yang kita hidangkan kepada mereka, asalkan kita ni ikhlas kan. Dan bagi ayat ke-11 hingga 17 pula ialah menceritakan tentang golongan munafik dan sifat pengecut mereka. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil daripada sifat mereka ni, golongan munafik berpura-pura menyokong Islam. Tadi saya terangkan sedikit. Namun sebenarnya hanya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi mereka mementingkan diri sendiri. Orang kata wak lolok sokong. Wak lolok ya kita setuju dengan apa yang bersama dengan kumpulan ni lah. Tapi sebenarnya kita lebih mementingkan di sini sendiri. Kalau
terdesak, mungkin ada musuh dan sebagainya, ataupun kita cuba nak mengelakkan diri daripada ancaman, ya. Kita cuba meninggalkan kumpulan kita. Jadi mereka menipu kaum Yahudi dengan janji palsu, tetapi lari ketika musuh datang. Ibarat syaitan yang menggoda manusia lalu meninggalkan mereka setelah mereka terjerumus dalam dosa. Jadi peringatan kepada diri saya dan semua, itu kita haruslah berwaspada terhadap sifat munafik. Itu orang kata lain di mulut, lain di hati, ya. Mulut manis orang kata, tapi hati busuk. Tak sel lagi tu. Jangan menjadi orang yang khianat, ya. Jadi kita jangan jadi orang yang mengkhianati kepercayaan dan meninggalkan saudara seiman dan dalam kesusahan. Contoh dalam peperangan lah. Bila kita nampak musuh semakin kuat, kita cuba melarikan diri. Dia orang kata pengecut. Ya? Jadi elakkan bersahabat dengan orang-orang yang hanya mendekati ketika senang tetapi menghilang ketika susah. Kita senang, semua jadi baik, semua jadi sahabat, semua jadi saudara. Bila susah, kita lari, tak boleh tolong orang super ni. Tak boleh lah. Gitu, ya. Okey, ayat ke-18 hingga 20 pula, iaitu perintah untuk muhasabah diri. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil di sini, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa dan memerhatikan bekalan amal mereka untuk hari akhirat. Jadi jangan kita memang kena sentiasa lah, ya, sentiasa memperbaiki diri, ya. Orang kata sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah redai, ya, untuk bekalan kita di akhirat. Jadi jangan jadi seperti golongan yang lupa kepada Allah kerana mereka akan dilupakan oleh Allah. Contohnya kita dalam keadaan kita senang, kita bermewah-mewah, kita terlupa kepada Allah, ya. Kita lupa, dan maksudnya kalau kita lupa menolong orang susah pun maksudnya kita lupa kepada Allah lah, ya. Jadi jangan jadi seperti golongan yang lupa kepada Allah kerana mereka akan dilupakan oleh Allah. Jadi perbezaan antara ahli neraka dan ahli surga dijelaskan, tidak akan sama kedudukan mereka. Peringatan yang boleh kita ambil di sini ialah kita sentiasa kena muhasabah diri, ya. Apakah amalan kita dah buat hari ini, apakah amalan kita untuk persediaan kita di akhirat, ya. Ingat kepada Allah dalam keadaan semua aspek kehidupan, jangan biarkan hati kita lalai, ya. Contohnya kalau kita sihat pun kita kena bersyukur, ingatkan Allah. Kita sakit, apatah lagi kita sentiasa mendekatkan diri kita pada Allah, ya. Ingat Allah pada semua aspek tadi, ya. Jangan tertipu dengan dunia hingga melupakan tujuan akhir kita ke akhirat. Kadang-kadang kita ni dengan sendirinya lalai, kita tak ingat, ya. Bila kita diuji dengan kesenangan, diuji dengan kegembiraan, ya, kita terlupa bahawa kesenangan itu daripada Allah, kegembiraan itu daripada Allah semua, ya. Kemudian bagi ayat 21 hingga 24 pula, iaitu menceritakan tentang keagungan Al-Quran dan nama-nama Allah. Di mana pengajaran yang boleh kita ambil di sini, Al-Quran adalah sangat agung, ya, kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Daripada sehingga sampai 30 juzuk lah, ya. Maka Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, dia dianggap satu kitab yang amat agung, pasti ia akan hancur kerana takut kepada Allah. Kalau kita macam tadi perumpamaan gunung tadi dah, kalau Quran itu diletakkan di atas gunung, gunung pun akan jadi hancur kerana takut kepada Allah dengan Al-Quran tadi. Apatah lagi kita sebagai manusia, kerana Al-Quran mengandungi 1001 macam cerita, pengajaran dan syifa dan sebagainya, ya. Ini peringatan pada kita hayati dan tunduklah kepada Al-Quran. Di sinilah kita sebagai ahli-ahli rumah ngaji cuba kita menghidupkan Al-Quran melalui program-program seperti ini. Kita membaca, memahami dan mengamalkannya, ya. Dan
hayati dan tunduk kepada Al-Quran, jangan sekadar membacanya tanpa penghayatan. Kenali Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya agar hati kita lebih dekat dan taat kepada Allah, ya. Jangan sombong atau lalai kerana kebesaran Allah melebihi segala-galanya. Jadi tadilah kita kena elakkan daripada sifat-sifat sombong, ya. Sombong, kita kena buanglah semua sifat-sifat yang Allah tak suka kepada diri kita, kan. Okay. Jadi bagaimanakah kita nak beramal dengan uh, surah ataupun ayat-ayat ini, ya. Tadi saya dah terangkan sedikit berkenaan dengan doa-doa tadi dah, sebagai satu contoh tadi. Ayat 10 itu memang dimulakan dengan doa, di mana doa ini kita kena berdoa bukan untuk diri kita, ya. Kita mesti doakan untuk orang-orang yang terdahulu daripada kita juga, ya, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, ya, atau saudara-saudara sama se-Islam dengan kita, ya. Contoh saya transit semula doa tadi, dah berdoa, ya. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan orang yang mendahulukan saudara-saudara kami atas diri kami sendiri. Perbaikilah hati kami dan janganlah engkau tanamkan dalam hati kami rasa benci terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas iman dan selamatkanlah kami daripada sifat munafik dan golongan munafik. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan orang bertakwa dan bimbinglah kami untuk mempersiapkan bekalan bagi bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, kenalkanlah kami dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang mulia. Dan jadikanlah kami hamba-mu yang banyak berzikir, bersyukur dan beribadah. Jadi doa ini merangkumi untuk semua, bukan untuk kepentingan diri juga, ya, diri kita. Jadi amalkan doa untuk diri sendiri dan orang beriman. Ya, selalu doakan keampunan untuk diri, saudara seiman, saudara seagama, ya, generasi terdahulu. Dan contohnya biasakan doa seperti dalam ayat 10 tadilah boleh kita amalkan. Jadi ini ayat ini biasa kita baca dalam selepas solat kita baca, ya. Yang kedua, bersihkanlah hati kita dan sifat hasad dan dengki. Ya. Jadi inilah penyakit hati ini yang sangat-sangat susah untuk kita nak singkirkan daripada diri kita. Kadang-kadang kita tu tak ada tujuan tetapi terdetik juga di hati kita. Oi, cantiknya baju orang ni. Kenapa orang ni pakai baju macam ni, kan? Kadang-kadang dalam masjid pun hati kita pun, saya kata diri saya sendirilah, kan. Dia tengok masjid, kenapa dia pakai macam tu? Maksudnya hati kita tak betul lah tu. Tapi kita nak singkirkan daripada keadaan macam ni sangat susah. Ya? Kadang-kadang kita rasa kita tak perasan, sebenarnya Allah yang tahu. Allah Maha mengetahui, ya. Jadi bersihkan hati dari sifat hasad dan dengki, latih diri kita bersyukur, jangan kita hira hati terhadap rezeki dan kejayaan orang lain, ya. Contoh mendoakan kebaikan untuk orang yang orang lain bila rasa cemburu datang. Contohnya, cantiknya baju dia. Tak apalah, doakan semoga kita pun diberi rezeki dan dia dimurahkan rezeki. Contoh, kan. Kemudian yang ketiga, kita hendaklah menjauhi sifat munafik dan kawan yang berperangai munafik. Jangan mudah percaya kepada mereka yang suka berkhianat. Kadang-kadang kita boleh baca juga manusia yang berpura-pura berbaik dengan kita, ada udang di sebalik batu, orang kata, ya. Dan dia berdusta atau pentingkan diri. Tadi saya terangkan, masa senang jadi kawan kita, susah dia tak nak tolong, cuba lari, ya. Dan yang keempat, kaedah beramal yang keempat, kita naklah utamakan takut kepada Allah, ya. Bukan takut kepada manusia atau makhluk-makhluk lain, ya. Kita elakkan daripada mensyirikkan Allah. Jadi keputusan hidup dan amal berdasarkan redha Allah, bukan takut kepada cemuhan orang. Contoh amal, berani buat kebaikan walaupun orang tidak suka. Biarlah orang tak suka, tapi kita buat. Kadang-kadang orang ni iri hati, kita buat sesuatu tu, dia tuduh kita, nak menunjuk-nunjuk lah tu, dia kata, kan. Sebenarnya kita tu dah ikhlas dah, tapi kita elakkan.
buat saja apa yang kita rasa baik, kita buat je lah. Dan yang kelima, kita mesti muhasabah diri setiap hari. Setiap hari kita muhasabah diri. Kita tanya diri kita, apa bekal akhirat kita pada hari ini? Apa kebaikan yang kita buat pada hari ini? Kepada dalam keluarga, suami kita, anak-anak, keluarga, kemudian di luar, di masyarakat, sahabat anda dan negara ke, apa kita kena semak lah diri kita ya. Dan contoh amal yang kita boleh itu, boleh tulis sebenarnya. Tulis dalam bentuk jurnal harian ke, ringkasan ke, apa kita buat hari ini. Boleh je sebenarnya untuk diri kita. Dan yang keenam, kita sentiasa kena bertakwa dan menjaga hubungan dengan Allah. Ni ya. Takwa ni maksudnya kita sentiasa mematuhi perintah Allah. Sama ada yang wajib, yang sunat dan sebagainya, kita kena buat. Ya. Jangan kita tinggalkan. Kita tinggalkan larangan saja. Ya, secara konsisten. Contohnya, kita dah pasang niat. Contoh amal yang baik tu, kita pasang niat. Takwa sebelum mula kerja harian tu, aku bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita niat apa nak kita buat ni kerana Allah. Kita orang perempuan pun nak masak pun, kita kena niat kerana Allah. Contohnya kita nak masak kerana Allah. Ya. Kita sambil basuh beras. Adalah ustaz-ustaz mengajar kita basuh beras tu sambil kita berselawat. Ya. Orang kata air tangan kita tu penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah ya. Okey, yang ketujuh, kita kenalah mengambil pengajaran dari umat yang telah binasa. Umat terdahulu ni Allah telah binasakan mereka kerana kesombongan ya. Jangan sombong ya, jangan ulang kesilapan orang terdahulu. Jadi kesombongan tu akan membawa padahlah kepada diri kita. Kita sombong, kita rasa kita pandai ya, kita lebih pada orang ya, kita ada pada orang, jadi kita sombong. Sombong kita tu bukan kepada manusia sebenarnya. Sombong kita itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita kena rajin-rajinlah membaca sirah-sirah dan kisah-kisah umat yang telah dihancurkan zaman-zaman dahulu ya. Banyak kisah-kisah ni dalam Al-Quran pun ada, dalam buku-buku yang diterbitkan oleh penulis-penulis yang hebat pun ada kisah-kisah ni untuk dijadikan sebagai contoh. Contoh seperti kisah kaum Samud ya. Kaum Samud ni dikatakan kaum yang sombong jugalah. Tuhan hancurkan kaum ini dalam satu ketika dahulu ya. Kemudian yang ke-8, kita kena tunduk kepada kebesaran Al-Quran. Inilah kitab panduan kita sampai hari kiamat ya. Jadi respon kita terhadap Al-Quran mesti dengan penuh rasa tunduk, khusyuk. Bukan acuh tak acuh. Jadi kita baca tu bukan sekadar membaca ataupun kita tamat khatam ya, tetapi kita menghayati, boleh menghayati daripada ayat ke ayat, daripada surah ke surah, dan kita sentiasa mau belajar, mencari guru-guru yang pandai, yang lebih arif pada kita untuk kita mentadabur, kita mentafsir ya, dan sebagainya lah ya. Sekurang-kurangnya satu ayat sehari pun tak apa ya. Okey, yang ke-9, kaedah beramal kita boleh mengenal dan menghayati nama-nama Allah ya, Asmaul Husna. Contohnya dalam surah ini, di akhir ayat ini banyak nama-nama Allah telah diterangkan di sini ya tu. Kita kena faham nama dan sifat Allah untuk membina hubungan yang lebih erat dengan Allah. Contohnya hafal satu nama Allah setiap minggu dan amalkan doa. Contoh dalam ni kita tengok sini ada banyak juga ya. Kita tengok di sini. Selain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Di sini Al-Jabbar maksudnya yang maha kuasa, Al-Mutakabbir yang memilih segala keagungan. Kalau kita tadabbur satu perkataan ini atas nama Allah pun dah tak cukup satu hari kita nak tulis sebenarnya. Kita simpan dalam memori kita ya, simpan dan kita amalkan. Yang ke-10, kita sentiasa bertasbih dan memuji Allah. Tanamkan kesedaran bahawa seluruh alam ini memuji Allah. Sebab itulah ayat-ayat musabihat ini dimulakan dengan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Kemudian contoh zikir harian kita, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu pun sangat-sangat power lah kepada kita ya. Kalau kita amal sambil kita berjalan, sambil kita duduk, sambil duduk masak pun kita bertasbih, kita berzikir kepada Allah, kita akan mendapat rahmat Allah insya-Allah ya. Contohnya kita maksud wahai Allah Ar-Rahman, wahai Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Kemudian wahai pemilik segala kerajaan Al-Malik, Al-Malik ya, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami dengan rahmatmu yang luas ya. Dan masukkanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang soleh ya. Jadi itu pun sudah mencukupi untuk kita lah, untuk seharian zikir kita, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apakah tazakur yang kita boleh ambil pengajaran di sini ya. Tazakurnya ayat ke-10, ajarkanlah kita mendoakan kebaikan untuk orang beriman yang terdahulu ya. Jadi kita jangan ingat diri kita sendiri. Hati orang beriman tidak menyimpan dendam kepada sesama saudara Islam. Belajar mendoakan keampunan bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk semua saudara-saudara seagama. Dan ayat ke-11 13 tu kita boleh membongkar sifat munafik mereka yang berpura-pura setia tetapi sebenarnya takut dan tidak jujur. Orang munafik menipu dengan kata-kata manis tapi tidak menunaikan janji. Orang yang beriman seharusnya tidak bergantung kepada orang munafik atau tidak takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-14 hingga 17, golongan munafik dan kafir tidak bersatu dalam kekuatan. Mereka takut antara satu sama lain, hati mereka berpecah belah kerana tidak berlandaskan keimanan. Bandingan mereka seperti syaitan, menghasut kemudian meninggalkannya. Pelajaran penting ya. Jangan menjadi seperti syaitan atau mudah terpedaya dengan tipu daya. Jadi kita ilmu ni sangat pentinglah kepada kita, ilmu yang bermanfaat lah. Kemudian ayat ke-18, Allah perintahkan kita supaya kita muhasabah diri. Tadi saya terangkan juga sedikit apakah bekalan kita untuk kita sentiasa muhasabah diri untuk akhirat ya. Jadi hidup kita ni mestilah berorientasikan akhirat, bukan dunia semata-mata. Dunia ni sebagai pinjaman saja atau tempat kita diuji ya. Kemudian kita sentiasalah bertakwa sebagai menjadi asas persiapan kita untuk di akhirat nanti. Ayat ke-19, jangan jadi seperti orang yang lupa kepada Allah, kesannya mereka lupa diri sendiri. Akibatnya, akibat lalai, kehilangan identiti sebenar dan kesudahannya akan buruk. Jadi kita jangan sekali-kali melupakan Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni adalah kejadian kita daripada Allah dan kembali kita juga nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-10, orang ahli neraka dan ahli syurga tidak akan sama. Mesti ada perbezaan. Sebab itu Tuhan menjadikan baik buruk ya, kemudian neraka dan syurga. Jadi ini mengajar kita untuk bersungguh dalam amal soleh dan menjauhi maksiat. Kita buatlah, orang kata sebesar hama pun, sebesar zarah pun, kebaikan yang kita buat tetap akan mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat 21, Al-Quran begitu agung, jika diturunkan ke atas gunung, gunung itu akan hancur kerana takut kepada Allah. Itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita supaya kita ni sangat-sangat mengagungkan Al-Quran ya. Dan hati manusia perlu lebih lembut, tunduk dan patuh kepada nasihat Al-Quran. Jadi apa saja permasalahan kita sebenarnya semua terdapat penyelesaiannya, solusinya dalam Al-Quran. Ayat ke-22 hingga 24, ayat ini memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, iaitu Asma'ul Husna, dan kita ajarlah mengenal Allah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Pengampun dan lain-lain. Seperti mana saya terangkan tadi, kalau satu
sifat Allah pun kita tadabbur pun sudah mencukupi sehari untuk kita beramal ataupun kita bertakwa kepada Allah. Jadi tazakur besar mengenal Allah melalui nama-namanya akan menambah kecintaan dan kedudukan kita kepada Allah. Ya. Jadi kesimpulan pada tazakur ini, ya, surah ayat 10 hingga 24 surah Al-Ashr ini, bersihkanlah hati daripada hasad dan dendam, jauhilah sifat munafik dan janganlah mudah terpedaya, selalulah musabahkan diri dan persiapkanlah bekalan diri kita untuk akhirat. Lembutkanlah hati dengan Al-Quran, kenal dan cintalah Allah melalui Asma'ul Husna. Dan kita ini memang tidak boleh lari daripada diuji oleh Allah, sama ada uji yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya adalah untuk menjadikan diri kita lebih kuat dan lebih kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itulah yang dapat saya nak terangkan pada hari ini. Mungkin tak sama dengan penerangan pada orang lain. Jadi itu saja yang saya dapat kita kongsikan pada hari ini. Jadi saya mohon banyak maaf sekiranya ada yang terkurang, yang tak tepat penerangan saya, ya. Saya mohon maaf. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurang itu memanglah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.